Hai semua, hari ini kita akan belajar tentang unit 5, proses hidup tumbuhan. Hari ini kita akan belajar lebih kepada fotosintesis. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan fotosintesis? Tumbuhan memerlukan makanan untuk membesar. Tapi, tumbuhan tak boleh mencari makanan seperti manusia dan haiwan. Tumbuhan ada akar yang menyebabkan ia tidak boleh bergerak. Oleh itu, tumbuhan akan membuat makanannya sendiri. Jadi macam mana tumbuhan membuat makanannya sendiri? Mari kita lihat. Tumbuhan membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari, karbon dioksida, air dan juga klorofil. Okey, mari kita lihat macam mana proses fotosintesis ini berlaku. Proses fotosintesis berlaku apabila terdapatnya cahaya matahari. Cahaya matahari akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Cahaya matahari akan diserap melalui klorofil. Klorofil adalah bahan yang berwarna hijau pada daun. Apabila cahaya matahari diserap, ia membolehkan tumbuh-tumbuhan untuk berwarna hijau, untuk menjadikan daun-daun mereka menjadi berwarna hijau. Manakala, dalam masa yang sama, air pula akan diserap ke dalam akar-akar. Air yang terdapat pada tanah akan diserap ke dalam akar dan akan dibawa untuk disebarkan ke seluruh tumbuhan tersebut. Manakala karbon dioksida yang terdapat di dalam udara akan diserap oleh belah bawah daun tersebut, iaitu melalui liang halus ataupun liang stoma. Liang halus pada daun ini membolehkan gas keluar dan masuk pada daun. Manakala klorofil membolehkan daun kelihatan berwarna hijau. Okey, sekarang mari kita lihat dengan lebih lanjut tentang apakah hasil fotosintesis. Macam yang kita sebut tadi, fotosintesis memerlukan cahaya matahari, karbon dioksida, air dan juga klorofil. Cahaya matahari akan diserap kerana tumbuhan memerlukan tenaga daripada matahari untuk menukarkan air dan karbon dioksida kepada kanji dan oksigen. Ingat tak air dan karbon dioksida tadi diserap daripada mana? Air akan diserap melalui akar. Manakala karbon dioksida di dalam udara akan diserap melalui liang halus ataupun liang stoma yang berada di bawah permukaan daun. Manakala klorofil diperlukan untuk membantu menukarkan air dan karbon dioksida kepada kanji dan oksigen, kerana klorofil adalah bahan yang menyerap cahaya matahari. Jadi, kesimpulannya kita boleh simpulkan bahawa cahaya matahari yang diserap oleh daun melalui klorofil akan digunakan untuk menukarkan karbon dioksida dan air yang diserap daripada akar. Manakala karbon dioksida diserap oleh liang halus ataupun liang stoma, akan menukarkannya kepada kanji dan juga oksigen. Okey, lebih mudah. Kanji membekalkan tenaga kepada tumbuhan. Ini termasuklah tenaga untuk pertumbuhan, pengeluaran bunga, pengeluaran buah dan juga biji benih.
Manakala oksigen dikeluarkan ataupun dibebaskan ke persekitaran melalui liang halus pada daun. Oleh itu, tumbuh-tumbuhan akan menghasilkan oksigen yang kita serap untuk bernafas, manakala tumbuh-tumbuhan akan menyerap karbon dioksida yang kita lepaskan daripada pernafasan untuk menjadikan makanan mereka. Okey, sebagai penutup, mari kita lihat semula apakah yang diperlukan untuk fotosintesis. Fotosintesis memerlukan cahaya matahari, karbon dioksida, air dan juga klorofil. So, if you want us to create more videos like this, then like and share this video with your friends. Like us on Facebook, follow us on Instagram and Twitter. And for thousands more videos like this, go to this link down here. And finally, subscribe to us by clicking on my face.